Hai semua, good morning. Sekarang dah pukul 11. Actually, I'm going out today and then I'm vlogging. This is a new thing to me to do, but I'm vlogging using my iPad today and I'm bringing my iPad out. So sekarang saya nak sidai baju dulu and then I will book a Grab untuk pergi ke IUI. You guys stay sekejap. So hari ni hari Sabtu dan hari Sabtu cuti lah kan, tak kerja. And then cuti pula sampai hari Isnin sebab Deepavali. I don't have any plans for Ahad dengan Isnin, but I have plans today, so that's still a plan. Okay, jadi saya nak sekejap. There's a lot of things to do. Tapi sekarang saya sepatutnya dah order Grab sekarang. Tapi there's a lot of things. Some of you guys might not know about this, but I already started my internship like 2 weeks ago. Yeah, 2 weeks ago. And it's okay. Oh, gelapnya. Panas kot lampu. I'm in a hurry right now. I'm in a hurry. So I'm gonna sidai baju. I sidai baju dalam rumah je, so you guys can see it. So hi guys, sekarang dah pukul 11.30 and I'm waiting for Grab to pick me up. Oh, to accept my request. They haven't received my request. Oh crap. Oh, this is my room. This is just a small room. Nanti kita buat room tour. Tapi kita buat room tour biasa-biasa je lah sebab there's nothing to do. Oh, why there's no Grab want to pick me up? This is so annoying tau. No one wants to pick me up. Pick me up. Tak nak sangat guna Grab tau. Tapi satu apps tu, yang apps driving tu kan, apps yang order tu kan, itu tu it's so kembung. I don't like it. Dia dapat kemas tau kat depan, kat belakang it looks like a mess. Oh, dapat dah. Okay, kadang kan kalau dapat kan, jangan cepat macam oh dah dapat. Dah dapat. Caki duk tak duk, dia cancel. It says here 4 more minutes. So kalau dah lagi 2 minit baru kita keluar rumah. So we'll talk to you guys kejap lagi. It's almost there. It's almost here. Almost there pula dah. Apa benda aku cakap ni? Hello. Ya saya. Saya dah sampai IUI and I have you ready. Oh, benda aku cakap siap. Sekejap. It's so hard to walk with this big ass thing. Saya bersama dengan Yun. Kami berdua makan music dengan Yun. Hari ni aku vlog pakai iPad. Sebab phone aku rosak. Tak boleh. Yang iPhone tu tak boleh rakam guna kamera belakang sebab kamera ni dah bergegar. Asyik jatuh banyak kali. Dia pun penat. Sangat. So aku bawa sebesar kedabuk ni ke IUI Yun kasi Yun tak ada kawan.
Kita tengok waffle. Waffle. Kita kemas satu Yun punya. Tak payah, yang aku punya colour pink. Betul juga Ice cream. Simpan dah. Mana? Tak ada bukti. Kejap lah, ayam ni lagi. Kami baru habis makan. Lepas tu tak nampak lah. Mana dia? Tengok dia punya bag. Dia nak pindah guys. She wants Dia nak pindah guys. Dia tak nak. Tengok tu. Kenapa dia stuck? Sini tengok. Tengok tu. Ish. Kami dekat tempat karaoke. We are going to Karok Sepuas Hati. Wow. Tengok tempat dia. Korang kena halau. Korang kena halau. Dihalau daripada aku pilih tadi. Aku terus 2 jam berharga. Takkan. Okay, kita kena bergema. Kita pilih lagu Your I Love. Keeping you in check, keeping your sense. Feel this enough to find. This is what it sounds like. This is what it sounds like. Kita ada game kat sini. Kenyang. Tell me what's underneath. I'll find your harmony. Feel this enough to find. This is what it sounds like. So just give it all. If this is possible, if this is possible. No mountains too high, no oceans too high. 'Cause together or not, all this won't stop. Let it rain, let it pour. What we have is worth fighting for. You know I believe that we were meant to be. Kami dah baru habis karaoke dan sekarang nak cari Watson. Kan Yun kan? Kita nak cari Watson. Ramai-ramai. Tak tahulah kat mana. Tapi tak sure lagi. Kalau hang tiap minggu balik rumah abang hang, kita keluar. Kalau Ada turn lah. dia ada turn. Dah macam kahwin 3-4 dah. Ada turn-turn bagai. Sebulan tu tiap minggu dia ada turn dia. Tu belum kahwin ke betul? Macam ada banyak lagi turn. Kenapa ada banyak lagi turn? Han nak kahwin berapa ramai ni? Banyak sangat turn ni. Oh my god, it's so hot. Sekarang kami Yun tengah berselfie. Gitu. So panas. Ada ajak OOTD. Lihat orang. Gitu. Lepas tu kahwin dulu lah. Dengan siapa? Cari je sih. Aku cari ke. Adik hang lah. Sekarang saya dah balik rumah. Saya bersama dengan Hurunin. Selalunya hujung minggu saya bersendirian, berseorangan. So sekarang pukul berapa ya? Pukul 8. Kami dekat Kid Mall Bangi tiba-tiba. Sebab ada orang tu nak Zeus. Ni orang juga Kami nak Zeus. Kami nak Zeus. tak payah mention seorang. Dekat. Ada DIY. Sabarlah, baru order. Lain slow tadi. Kan tengah sibuk-sibuk dengan krepek tadi, aku tengah cari line nak membayar. Baiklah. Yeah, pakai pisang. Pisang. Lepas ni kami nak pergi grocery shopping. Dah dewasa lah beli barang-barang rumah ni. You nak beli barang pakai apa? Maisara? Aku punya Maisara ada RM6.55 sen. Tak payah.
Maybe boleh beli Maggi. Maggi lepas oh. Mai Sarah. Lepas oh. Maggi sedap. Memang bunga dia macam tu lah. Oh sejuk. Patutlah bunga duduk depan ni sejuk Sejuk hangat. Dekat Hero Market. Yun tengah tengok bunga. Tak payah nak tunjuk kau. Ikut Mung lah. Sebenarnya macam canggung meragui Rose. Tak tahu, tak pernah makan. Sedap pun. Dia kurang je. Whatever you say. I want. Should I get some Maggi? Walaupun dalam ni dia cakap tak dibenarkan bawa masuk. Banyak kali. Tak dibenarkan bawa masuk. Tapi kita orang bawa juga masuk. Kat tu tak marah pun. Cucuk kan? Oh my beautiful whipped cream. Sudah kan orang banyak kan? Nanti bayar balik. Kasih belanja dalam video. Oh dalam video Yan. Ni sama-sama Yan. Balik lagi kita kira. Kak. Bila aku benci dengan dia. Nenek aku dia punya. Nak sponsor. Oh tak kongsi lah. Tak kongsi lah. Dia macam lipas tu pun. Macam mana kalau lipas kongsi? Aku tahu. Dia ada trauma. Lepas tu lekat kat rambut babe. Kalau aku pun trauma babe. Janganlah aibkan tu kat tu rambut aku benci. Tak. Nak buat macam mana? Tak cakap Aku penat lah. Oh tu Johnson ada ni. Tak ada contoh untuk dia bau. Tak masuk. Kenapa masuk tak masuk? Kalau dah sensitif sangat pakai yang tu je lah. Aku lagi malu ikut pakai iPad. Semua orang tengok. Kerja pejabat ke? Ada Bangla Pakistan Pakistan. Dia beli kerepek tadi kat Pakistan tu. Lepas tu dia tengok aku dengan Yun bawa iPad. Kerja pejabat Kerja pejabat. Betul. Baru habis meeting juta-juta tadi dengan Datuk Papa. Apa benda ni? Berat sangat. Berat sangat. Dan kami dekat jalan-jalan Japan. Tak jadi balik sebab Grab mahal. Nak mampu. Ha ni Yun cermin. Wow, lampu. Yes, ada lampu. Berapa Cepat hilang lah. Hana minum ayam tadi tu. Ada isi yang aku beli kat Miasa ni tu kan. Terus nak hilang. Dekat sini ada jam lah. Mandir. Weh, Dia aku tengah tak chat. beli tak pelik ni. Beli. Weird. I'm trying to find Haikyuu but I can't find Jujutsu Kaisen berlambak. I don't like Jujutsu Kaisen. Jangan. Jangan, oi. Ambil dia. Tak boleh, dek. Mama saya tak kasih lah. Mama awak tak kasih. Kakak banyak. Tadi saya dah main. Wah, dah ambil tak boleh lah. Kau pula bakar api. Kau pula batu api. Kau pula. Membakar-bakar. Adik tu. Tengok. Air. It's so cute. Aku punya. Takutlah tu aku pegang. Wah, ada iceberg. Titanic. Au. Au. Aku dah cakap. Belah kau. Mike Wazowski. So, hi. Kami dah set. Where is Yun? Aku
aku beria lah jalan. Dia tengah tunggu dekat depan ni, tengah minum air dia. Ayam kau ada lagi? Tak habis lagi. Aku dah lemak. Ya, itu mah. Tak boleh buang ni. Sekarang dah pukul 9.45. It's time for us to go balik. Yun, balik. Balik. Penat weh daripada tengah hari pagi tadi. Kemain hari ni. Aduh. Blusher aku prefer macam ke bawah sini. Kenapa? Blusher. Bukanlah macam full. Tak. You cannot do full. Sekarang kami tengah tunggu harga Grab turun. Sebab mahal dek. RM70 daripada RM19 jadi RM17. We need to wait until dia turun sampai RM7. Kami dah dapat Grab lagi 8 minit. Barai. Ya Allah, barai ni je. Teruknya. Tadi lama. Wajar. Makeup saya masih incat. Memanglah, tanggal makeup dah. Aku tak tanggal. Ini Natural beauty. Siapa nak Yun boleh tekan like dan subscribe. Tolong jangan. Tolong like dan subscribe. Tolong jangan. Kau nak menjual aku. Jual. Saya ada barang favourite nak tunjuk. Apa tunjuk. Grab dah sampai lagi ni. Grab lagi 7 minit. Oh, tu barang favourite dia. Dia siap cium dia tadi. Sebab dia cakap dia tak suka lipas kan. So actually dalam bilik aku pun banyak binatang. Aku tak ingat pun benda tu. Banyak semut. Tak apalah. Dua tak ada kan. Semut merayap. Semut rajin. Rajin mengganggu. Lah spray sikit lah rasmi kat bilik aku. Boleh Boleh kot. Cockroach. Tak habis spray cockroach keluar macam mana? Takutnya. Cockroach tu. Jarang. Jangan panggil. Jangan panggil. Betul, jangan panggil. Dia datang mesti. Itu ada. Samyang tadi tu. Tak ada. Besar betul muka. Cakap Rahmat. Besar betul muka. 0.5. Mana? Yang Maggi ni ada ramah. Tapi dekat shelf. Tak ada. Tak ada. Kat shelf. Tak. Yang Samyang tu dia kata yang colour kuning tu. Selalu lepas yang tu kadang-kadang tak lepas. Ramen. Yang cheese. Cheese. Yang aku punya tak sanggup nak bayar GST. RM25. Tadi dia belagak tau dengar aku. Dia kata, tak apa, aku tak ada tanggungan. Aku beli dia untuk diri aku sendiri. Lepas tu tiba-tiba nak bayar. Dia macam, no. Tak apa kak, tak jadi. Akak tak jadi. Cancel. Tak sanggup lah aku nak RM25 untuk benda tak sihat. Kan, tapi kalau kita beli ramen satu paket yang RM5 satu kan. Padahal kalau total sama je. Sama kita makan kan macam sebulan sekali. Yelah, kita tak makan ramen Serentak 5 bulan tahan. melampau 50 bulan tahan. Kita jumpa kat rumah. Bawa kereta. Tak apa, laju sikit. Jalan jam. Janganlah macam ni. Sini traffic light lama macam kat Terengganu. Jauh ni perbandingan. Tak betul. Tahan tak pernah drive kat Terengganu. Aku naik kereta kan. Yelah, tapi Han drive tak? Tak. Kalau Han drive mesti Han rasa lama dah traffic Dari mana? light ni. Kalau Terengganu tu. So you nak balik dah? You nak balik dah? Tengok tu banyak gila barang. Naik motor kot. Tengok tu. Oi, pakai kaki. Yun dah balik. Sekarang saya nak cuci makeup. Saya nak cuci makeup dan saya nak mandi. Lepas tu actually there will be someone hantar. Lama will hantar my motor today malam. Dia mungkin akan sampai pukul 1 pagi. So I need you guys to teman me. But I'm super duper sleepy right now, you know. I'm super sleepy. Tapi Allahu Akbar. Tapi tak apalah. Kita
hidup ni perlu diteruskan. Penat-penat pun, mengantuk-mengantuk pun, kita kena teruskan hidup. Jadi sekarang saya nak buang makeup, mandi, and then nak pasang cadar, and then kita akan berbual kejap lagi. Kita akan sama-sama tunggu motor. So stay tuned for that. Actually, it's quite nice to vlog using the iPad sebab I can see my reflection on the camera, even though the camera is here, but I keep looking at myself here. But it's okay, it's fine. Life must go on, you know. Okay, aku nak kencing. I need to pee, and I will talk to you guys later. Ya Allah, aku dah berpeluh. Sorry, semalam saya lupa nak end my vlogs, but I ingat nak vlog yang my motor sampai semalam, tapi orang tu deliver my motor pukul 2 pagi, babe. So I macam mengantuk sangat-sangat. I dah tak ingat pun nak pick up the phone, but I have a transport now. So yeah, I just nak update yang tu je lah kat korang. So I think I'm going to end my vlog here. Thank you so much for watching. Dan jangan juga lagi sekali. Okay. Oh, benda lah. Okay, thank you so much. Bising lah orang duk potong rumput tu. Sekejap lagi lah kita cakap lagi kan.